Malaysia. Assalamualaikum guys. Hari ni aku ada dekat Melaka. Okey, aku nak ajak korang pergi tempat makan yang paling best, okey. Okey bang, memperkenalkan diri abang. Okay, saya Muhammad Hafiz bin Muhammad Faizal. Lebih mesra dipanggil Mamat lah. Mamat, okey. Okey Mamat, sekarang kita tak tahu terletaknya di mana asam pedas selera kampung. Dekat mana exactly tempat ni? Dia alamat dia Plaza Mahkota. So berdekatan dengan Oleh-Oleh Melaka. Oleh-oleh kat sana. Okey, Oleh-Oleh sebelah kiri kita. Kalau depan kita Menara Taming Sari. Menara Taming Sari. Menara Taming Sari bahagian depan. So kita boleh lalu daripada Mahkota Parade terus masuk Plaza Mahkota. Faham. Okey, kalau seandainya kalau kita memandu atau kita pandu motosikal, di manakah kita nak letak kenderaan-kenderaan kita? Dia tempat parking banyak bang. Banyak parking. Banyak tempat parking. Contoh sebelah kanan kita straight ni banyak parking, and then sana ada kawasan parking yang berbayar. Oh, berbayar. Bahagian atas kat Oleh-Oleh pun ada kawasan parking yang berbayar. Okey, faham. So siapa yang naik kereta atau motor memang senanglah parking. Tak payah pening-pening nak cari parking. So parking memang orang kata tak terhad. Okey, sekarang lagi satu soalan cepumas saya nak tanya. Okey. Saya dengar memang asam pedas ini memang padu. Adakah sebagai seorang pekerja awak setuju atau tidak? Asam pedas memang padu, tapi dah banyak yang nak jadi nombor 1. Jadi kita ambil nombor 2. Faham. Okey guys. InsyaAllah kalau korang rasa korang nak try asam pedas dekat Melaka ni, korang boleh datang kat tempat yang di mana aku letak kat bawah sini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dengan korang. InsyaAllah. Assalamualaikum. Sekarang dengan aku ada ikan bakar, sambal paru-paru, lauk lemak udang. Okeylah, ini normal lah, okey. Saya goreng. Okey, ini guys, ini asam pedas ikan pari. Mari. Okey, aku direkomend oleh wife aku punya makcik kan. Katanya asam pedas dekat sini paling padu, paling best, okey. Tapi sebelum tu, korang nak tengok lah aku makan kan. Jadi baru aku berat kasih kau ada review. Okey, nantikan. Okey guys, kita try, okey. Lagi satu kali, satu kali. Ikan pari asam pedas dia memang pergi bro, pergi. Orang kata apa? Padu, memang padu. Okey. Recommended.